siapa yang first time tengok muka saya, diorang terus declare Ashraf seorang yang tegas, nampak garang, lantang bersuara. Mana ada, saya seorang yang friendly, saya seorang yang berkawan, dan saya seorang yang takkan boleh hidup kalau saya hanya duduk seorang diri. Sebab itulah, dengan tegas, dengan lantang itulah, isteri saya akhirnya cair. Sekarang jadi isteri saya dah pun, dah jadi ibu pada anak saya dah pun. Saudara-saudari sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi seusai saja solat subuh membacakan doa ni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan kepadaku ilmu yang bermanfaat, kurniakan kepadaku rezeki yang baik, serta terimalah amal ibadahku. Amin ya rabbal alamin. Semua orang nak rezeki kan? Tapi adakah cara kita cari rezeki itu? Ikut sunnah. Sebab Islam dah ajarkan kepada kita satu asas. Apa dia tu? Usaha sendiri. Kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Ma akala ahadu ta'aman qattu min khairi an yakula min amali yadih." Tak ada dah makanan yang paling terbaik melainkan hasil daripada kerja dengan tangan sendiri. Maksud hadis ni dia nak bagi tahu, Islam langsung tak pernah suruh untuk kita menjadi seorang yang pemalas, meminta-minta, tapi suruh kita usaha, bekerja dan juga berdikari. Malah Nabi SAW sebut lagi pintu rezeki yang paling besar, ini niaga ni, adalah perniagaan. Sebab apa? At-tijaratu tis'atu a'syarir rizq. 9 daripada 10 rezeki adalah perniagaan. Dan bila kita berniaga, kita asyik fikir berniaga je nak kaya. Baru start berniaga hari ni, esok pergi umrah nak balik hari dah. Tidak, berniagalah dengan penuh jujur, amanah, ikut akhlak Nabi SAW. Sebab apa? Sekali lagi Nabi SAW sebut, At-tajiru as-saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Peniaga yang jujur, peniaga yang amanah, di hari kiamat nanti dibangkitkan bersama para nabi, para sahabat, aulia dan juga orang-orang yang soleh. Dalam kita berurus niaga dengan manusia kan, sebenarnya kita sedang berurus niaga dengan Allah. Jadi dalam berniaga, sedekahlah. Dalam kita berniaga, keluarkanlah zakat. Sebab apa? Suratul Baqarah Allah sebut ayat 245, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah." Bila seorang peniaga tu dia bagi pinjaman kepada Allah, yakinlah Allah Ta'ala akan gantikan lagi dengan jauh berlipat kali ganda. Saya Muallim Muda Ashraf, ibadah sempurna Allah terima. Ya, itu dia. Niaga apa ni? Niaga cucuk pasal malam bazar Ramadan. No, cucuk badak dah. Badak pun tak ada. Badak nebu. Apa? Tepuk tangan untuk Muallim Muda Ashraf. Satu penyampaian yang begitu hebat cerita tentang rezeki. Ya. Ashraf. Okey, jadi kepada anda kalau suka nak nak undi Muallim Muda Ashraf, apa benda tulis ni? Imbas kod QR. Jangan tutup boleh tak? Tolong. Muka Muka Ashraf besar sangat banner awak tu tak nampak. Awak baca? Awak baca? Undi. Boleh scan QR dekat skrin undi Muallim Muda Ashraf. Kan dah kan tweet dah ada prompter. Okey, jadi kita minta Ajar Nilofa komen sikit dan juga sorry. Ujian tafakur dulu. Kalau boleh bagi yang payah sikit. Sebab FYP dia ni, dia punya TikTok FYP. Awaknya. Sampai saya tengok Betul. view awak tinggi. So ni Hajar tolong bagi yang paling viral biar dia tahu hidup ni keras. Tolong. Okey, mana yang payah ni Okey, nombor 2 lah payah. Okey, apakah hukum spill tea di media sosial atas alasan nak mencegah kemungkaran? Uish. Zaman sekarang kan banyak yang spill tea kan? Tahu tak Mawi spill tea? Kenapa muka Mawi macam Bukan teh tarik tau. Itulah bukan teh saya tarik. bayangkan tea tu lah. spill tea. Yang sebenar. Okey, baik. Dengan niat supaya perkara tu mendapat perhatian pihak berkuasa. Jadi jadi soalannya adalah, tidakkah ia dikira mengaibkan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hajar Nilofa, terima kasih menunjukkan soalan kepada saya.
asal hukum bila kita spill dirty ni, maksudnya membuka aib. Hukumnya adalah haram. Jadi sebab apa? Kita pun ada aib. Dalam duduk di antara dua sujud kita pun kita minta dengan Allah, wajibur ni tutuplah keaiban aku. Allah. Jadi hadis Nabi SAW bagi tahu apa? Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang tutup aib dia, aib orang tu, Allah Ta'ala di dunia dan akhirat akan tutup keburukan keaiban dia. Tapi walaupun nak cegah kemungkaran, jawapannya adalah maklumlah kepada pihak yang bertanggungjawab dan berkuasa, walaupun kita ni tak mention nama dia. Walaupun apatah lagi mention nama. Bila tak mention nama tu, kalau dalam situasi tu, boleh membuatkan orang terfikir kita nak tuju kepada seorang individu yang kita nak bagi tahu. Tetap haram. Jadi pihak berkuasa, pihak yang bertanggungjawab, barulah cegah kemungkaran. Ya, betul. Walaupun kadang tak mention tapi dia tertag. Silakan aja. Jelas jawapan. Tapi betul tak, saya tak pasti, kena tanya ketua juri dan juga doktor di sebelah. Mungkin. Dan persembahan malam ni antara yang paling baik berbanding dengan minggu-minggu yang sebelum ni. Tapi satu benda saya nak share. Imam Muda Ashraf banyak Muallim. Imam Muda. Imam Muda dah lepas. Lama dah tu, 10 tahun dulu tu. Tak apa. Pendidikan Umar. Sorry. Okay, Muallim Muda Ashraf banyak pakai tone tinggi kan? Okay. Mungkin kita boleh play macam contoh bawah sikit juga. Jadi dia berwarna-warni sikit. Dia tak macam tinggi aja. Betul. Main bawah pula, main bawah. Low tone main bawah. Nanti kita pun sedap dengar. Betul. Sebab tu hidup kita ni jangan selalu melangit. Sekali kena tahu. Minggu depan masuk pangkak. Sebab satu hari kita akan berada di bawah tanah, insya-Allah. Okey, terima kasih Haji Nilofa dan juga Muallim Muda Ashraf.